Selamat datang kepada forum kami. Hari ini kami akan berbincang tentang tajuk falsafah kesembuhan, kritikan terhadap perubatan moden dan perubatan tradisional. Tajuk ini membincangkan dua pendekatan utama dalam dunia kesihatan, ialah perubatan moden dan perubatan tradisional. Dan namun pula perubatan moden merupakan kepada rawatan saintifik dan teknologi, manakala perubatan tradisional pula menekankan keseimbangan antara tubuh, minda dan roh. Kini semakin banyak kritikan terhadap perubatan moden seperti kesan sampingan ubat, kos yang tinggi dan kurangnya perhatian kepada aspek rohani. Dalam masa yang sama, masyarakat kembali menghargai perubatan tradisional seperti rawatan herba dan terapi semula jadi kerana ia lebih holistik dan berpaksikan keseimbangan hidup. Oleh itu, forum ini bertujuan menilai peranan dan hubungan antara kedua-dua sistem kesembuhan ini serta mencari titik tengah antara sains moden dan kebijaksanaan tradisional. Tanpa melengahkan masa, marilah kita berkongsi daripada panel yang pertama. Perubatan moden berasaskan sains dan teknologi yang menggunakan kajian kritikal ubat sintetik dan rawatan berasas bukti untuk mengatasi penyakit. Contohnya, penggunaan antibiotik dan vaksin telah menyelamatkan jutaan nyawa di seluruh dunia. Namun, perubatan moden sering dikritik kerana terlalu fokus pada simptom bukan pada punca sebenarnya penyakit. Oleh itu, masyarakat kini mudah mencari keseimbangan antara perubatan moden dan tradisional. Itu saja daripada saya. Saya akan serahkan kepada panel yang seterusnya. Perubatan moden kini berkembang pesat dengan kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan, kajian genetik dan telemedicine. Teknologi ini membolehkan penyakit dikesan lebih awal serta meningkatkan ketepatan diagnosis dan rawatan. Pesakit kini tidak perlu menunggu lama, malah boleh berhubung dengan doktor walau dari jauh. Namun begitu, di sebalik segala kecanggihan ini, ada kelemahan yang sering terlepas pandang. Perubatan moden kadang-kadang terlalu menumpukan pada mesin dan data hingga aspek rohani dan emosi penyakit diabaikan. Oleh itu, kemajuan teknologi harus disertai nilai kemanusiaan agar rawatan bukan sahaja menyembuhkan tubuh tetapi juga menenangkan jiwa. Perubatan tradisional pula berakar daripada pengalaman dan pemerhatian manusia selama beribu-ribu tahun. Ia bukan sekadar rawatan berasaskan bahan semula jadi, tetapi satu cara juga untuk memahami tubuh manusia kita. Dalam pandangan ini, kesihatan terhasil daripada keseimbangan tenaga dalaman, unsur alam seperti panas, sejuk dan juga angin dan kelembapan serta keadaan emosi seseorang. Herba contohnya seperti halia, kunyit, pegaga dan tongkat alis sering digunakan untuk mempunyai fungsi khusus seperti memanaskan tubuh, menyejukkan, menguatkan darah ataupun memulihkan tenaga juga. Ini menunjukkan hubungan antara alam dengan manusia. Perubatan tradisional ini bukan juga hanya merawat penyakit, tetapi juga mengekalkan keseimbangan dalam tubuh, minda dan alam juga. Untuk perubatan tradisional seterusnya, mencegah lebih baik daripada merawat. Amalan seperti meditasi, doa, pernafasan perlahan merupakan salah satu untuk membantu kita menenangkan fikiran kerana tekanan dan emosi yang tidak seimbang boleh menjejaskan kesihatan fizikal sesama manusia. Jadi, kesejahteraan diri dalam perubatan tradisional dilihat sebagai proses menyeluruh, bukan hanya merawat bila sakit sahaja, tetapi menjaga tubuh, minda dan jiwa secara berterusan supaya tubuh kekal kuat dan seimbang, serta aktiviti seperti urutan, berpantang dan pengambilan herba untuk memastikan tenaga dalam tubuh sentiasa stabil. Okey, seterusnya kita mula dengan panel yang seterusnya. Dia akan membentangkan tajuk falsafah etika. Terima kasih. Dari perspektif falsafah, kesembuhan tidak hanya merujuk kepada ketiadaan penyakit, tetapi mencerminkan keadaan yang seimbang antara jasad dan jiwa. Konsep kesembuhan menuntut keharmonian dari aspek fizikal, mental dan spiritual supaya individu mencapai kesejahteraan yang menyeluruh. Dalam falsafah timur, kesembuhan dikaitkan dengan keseimbangan tenaga serta keharmonian antara manusia dengan alam sekitar. Sebaliknya, falsafah barat menekankan pendekatan rasional dan berpaksikan bukti saintifik dalam usaha penyembuhan. Kesimpulannya, kedua-dua pandangan ini membawa nilai yang tersendiri dan saling melengkapi antara satu sama lain. Jom dengan pendapatan panel seterusnya. Terima kasih kepada panel. Asas utama etika dalam perubatan adalah prinsip melakukan kebaikan dan mengelakkan kemudaratan. Ini merupakan tulang belakang bagi setiap pengamal perubatan memastikan keutamaan sentiasa diletakkan pada kesejahteraan pesakit. Dalam konteks rawatan, kita perlu sedar bahawa sama ada ubat moden ataupun tradisional, kedua-duanya berpotensi mendatangkan bahaya jika diambil secara berlebihan. Justeru, maklumat yang jelas dan persetujuan termaklum adalah amat penting. Sudah terang lagi bersuluh, ketika memainkan peranan kritikal dalam proses membuat keputusan rawatan.
Ia bukan sekadar memilih kaedah perubatan tetapi melibatkan pertimbangan moral, keadilan dan menghormati autonomi pesakit. Ini memastikan rawatan yang diberikan adalah berintegriti dan manusiawi. Saya akan terangkan pasal kritikan dan realiti sosial. Kritikan sosial penting dalam memahami falsafah kesembuhan hari ini. Ramai mempersoalkan perubatan moden berfokus sangat kepada berteknologi hingga mengabaikan aspek kemanusiaan. Namun, realiti sosial menunjukkan ramai takut bersuara kerana memang disalah tafsir. Akibatnya, nilai tradisional dalam kesembuhan sering diketepikan. Dengan ini, kita perlu melihat kritikan sebagai usaha membina supaya perubatan moden dan tradisional dapat saling melengkapi demi kesihatan yang menyeluruh dengan jasmani dan minda. Akhirnya kami akan bentangkan tajuk integrasi dan masa depan. Hari ini kita bukan kata kita perlu bergantung kepada perubatan moden saja. Ia penting, terutamanya dalam rawatan kecemasan, pembedahan dan diagnosis. Tetapi, rawatan moden terlalu fokus kepada simptom, bukan punca sebenar. Di sinilah perubatan tradisional memberi nilai tambahan. Contohnya, yoga membantu menjaga kestabilan emosi. Akupunktur kurangkan sakit dan seimbangkan tenaga. Herbal tradisional sokong tubuh secara semula jadi. Oleh itu, persoalannya bukan moden atau tradisional. Yang penting ialah gabungan kedua-duanya. Integrasi ini bukan langkah ke belakang, tetapi langkah ke masa depan yang lebih bijak. Sebab kita satukan ketepatan sains dan kearifan budaya. Hasilnya, kesihatan yang lebih menyeluruh, tubuh sihat, minda tenang dan spiritual seimbang. Sebenarnya, kesembuhan sebenar berlaku apabila kita mengharmonikan kedua-dua jalan ini, bukan memilih satu dan menolak yang lain. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada semua panel-panel kita yang berbawa atas perkongsian yang sangat bernas dan mendalam. Sepanjang perbincangan tadi, kita telah mendengar pelbagai pandangan menarik tentang falsafah kesembuhan daripada sudut perubatan moden yang berasaskan sains dan teknologi sehinggalah kepada perubatan tradisional yang berakar dan berkeseimbangan tubuh, minda dan roh. Okey, hadirin sekalian, daripada perbincangan ini jelas bahawa perubatan moden dan tradisional bukanlah pesaing tetapi sebenarnya adalah dua cabang ilmu yang saling melengkapi. Perubatan moden memberikan kita ketepatan diagnosis dan kebesaran ubatan-ubatan kemajuan teknologi tinggi. Manakala perubatan tradisional pula mengingatkan kita tentang kepentingan keseimbangan diri dan alam dan spiritual dalam proses penyembuhan. Okey, apabila kedua-duanya digabungkan dengan bijak, kita bukanlah sahaja merawat penyakit tetapi juga menyembuhkan manusia secara menyeluruh jasmani, dari segi jasmani dan rohani. Oleh saya akhiri, izinkan saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada kesemua panel. Semoga perbincangan hari ini membuka mata, minda dan kita tentang etik kesembuhan yang sebenar. Akhir kata, perubatan moden menyelamatkan nyawa, perubatan tradisional menyembuhkan jiwa. Okay. Dan apabila kedua-duanya bersatu, lahirlah kesembuhan yang sempurna. Dengan itu, saya moderator penutup mengucapkan terima kasih atas perhatian semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.